Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ bersama KDEB Waste Management KDEB WM mempergiat operasi pembersihan pasca banjir di beberapa kawasan terjejas di Petaling Jaya susulan hujan lebat dan banjir kilat pada 6 Mei lalu. Operasi itu melibatkan kerja-kerja pembersihan lumpur, sisa banjir dan dahan pokok selain pembersihan longkang serta laluan awam bagi memastikan kawasan kembali bersih dan selamat. Dalam pada itu, KDEB WM turut menggerakkan lori roll-on roll-off RORO serta tenaga kerja tambahan bagi mempercepat proses pemulihan di kawasan hotspot banjir. MBPJ berkata pihaknya akan terus memantau operasi dari semasa ke semasa serta bekerjasama dengan KDEB WM dan agensi berkaitan bagi memastikan tindakan susulan dilaksanakan secara menyeluruh. Penduduk turut disaran memberi kerjasama dengan meletakkan sisa pukal di lokasi sesuai bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan. Terdahulu, beberapa kawasan di Petaling Jaya dilaporkan terjejas banjir kilat pada 6 Mei lalu, bagaimanapun kesemua lokasi telah surut sepenuhnya pada malam kejadian.